Panjang ni, Mak. Dia nak ukur ya. Kita nak buat tempat tanam ubi. Kau awak. Bahaya tu. Ni. Kita buat 2 tu. 4, 6, 8. Okey, kita dah nak dapat 8 batang. Sebabkan mak saya menekan-nekan juga ajak buat malam ni. Kita layan je lah awak. Ya. Adik, tangan tu. Kita kena buat tajam dia. Sebab kita nak pukul masuk dalam. Lemon kuning tu mana? Lemon. Ada. Lemon besar. Kau. Tak gikat kan? Mak tak payah pegang. Mak ukur je. Ukur je. Dah. Nak tak penyuruh ke? Penyuruh betul. Lepas dia list dia tu. Mak tu. Aku dah dapat dia. Dalam lagi. Cepatlah pergi ambil tali cepat. Ambil tali tadi benang tadi. Yang main gunting tadi. Tarik kuat eh? Dah. Tangan aku. Aku kena nampak lah. Tak ada kena apa. Buat yang tadi. Kau isi je dulu, tak payah tarik lagi. Kau pasang je dulu. Ni, masuk kot ni. Masuk Main malam-malam. Aku tak nampak. Awak yang nak buat kerja malam-malam kan? Masuk je. Kat atas ni? Tarik. Tidak sekejap. Tarik. Ingat senang nak tarik. Tarik. Dia dah siap isi daun Dia kosong. Isi tu. Banyak ke? 2 beg. Awak cakap. Biarlah tu. Tak nak kena perhati tak? Mana tu? Aduh, sakit. Gunting. Susut lagi no? Tekuk dah tu. Kita bahaya tu. Tak apa, dia ubi tu kan tak ni. Depan lagi. Masuk ke dalam tanah. Macam tu.
Banyak lagi mak siang. Tunjuklah dekat mana. Pucuk dah, ambil dah. Tunjuk. Ambil dah. Ambil lah. Asyik ke pucuk. Ha, Bukan. kan. Ni dia. Ha. Potong. Ni dah. Ha. Oh, baru cek Basuh lagi. Apa jadi benda lain? Dok. Betul. Yang tu sebab dia tak gemuk. Dia nak jalan. Selipar tu Biasanya tak gemuk. Balik. Gemuk lah. Dah kita kira dia kan. Awak nak kukuh buat apa? Dah selalunya mak dah tanam dulu. Mak duk buat goreng macam ni je. Goreng bulu. Saya ingat kan, kau orang tak nak kali ni. Cuma nak bawa ke ladang dah itu. Chicken tu chicken ambil tu. Ya, saya tengok semok kat depan tu kan. Semok lagi bersusun. Usah apa macam tu. Kita pergi jalan sekarang lepas tu balik